Dia ni, anda dapat yang tuncit dia ni, tangkai dia ni, kita kena buang. Okay, so next kita ke bahagian menghiris pula guys Okay, kita ke bahagian menghiris pula. So untuk menghiris, untuk menghiris nak potong terserah kita. Nak potong macam mana? Nak potong bulat-bulat kecil, nak macam sirup-sirup pun boleh, terserah. So janji potong, asalkan potong guys Okay, so bismillah, kita sekarang. Okay, so saya potong macam ni je. Oh, this one, maaf untuk ni, kita asingkan lah. So ni untuk bahagian yang depan. Jadi kan bawang kan. Okay, so this one saya depan ni. Okay. So tak bercampur guys Okay, so next. Okay, kalau nak letak sekaligus dua macam gini pun, I rasa boleh. Tengok kepada kadar kemampuan kita. Okay ke tak? Okay, dah siap. So ini nanti kedua bahan yang telah pun saya uruskan. Okay, telah pun saya bereskan. Satu, sebiji bawang Holland. Satu lagi, beberapa batang lada padi merah. So sekejap lagi saya akan ke bahagian ayam pula. Okay, saya bakal buka daripada bungkusan ayam tersebut. And then after that, basuh sampai baca bismillah and selawat, teruskan. And then baru kita ke memasak time. So, are you ready for tang kalentang bersama Chef Mas? So next, saya akan buka bungkusan plastik daripada ayam ni. Okay, saya akan gunting, lagi. Okay. So next kita akan menggunakan nampak ni alat penapis berikut ini. Alat tus-tus ni. Okay, saya akan sikit ni. And then yang ini saya akan dekat sedikit dengan singkir. Okay. So saya bakal kita kalau tuangkan sekaligus. Kita cubalah guys Okay. Sebentar Oh ya Allah. Okay. Sekejap Alhamdulillah, tu dia. And jangan lupa guys
kita terus kita bantu lah. Kita perlu tukar. Ini apa nama benda ni? Dekat dalam packaging dia ada yang lupa dia punya lampin ni. Nampak lampin dia ni, jangan lupa buangnya guys jangan sekali anda terbasuh sekali, terlupa dengan lampin-lampin sekali termasuk dalam masakan anda. Saya buang plastik ni. Okay, so next saya bakal basuh. Pada teh rendang tu guys pun dia masih juga tu, masih ada ni. Yang ada buku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan nanti saya cuba uruskan air rendaman ayam tu, buang ke dalam selotip. Terbersih terbantu. Saya bakal angkat alat penapis ni, letak dekat bekas dia tepi tu, okey? Yes. Okey, macam tu. So, saya bakal menggunakan pisau. Okay, I'm gonna use knife untuk potong-potong belakang-belakang, pecah-pecahkan tu bahagian-bahagian ayam ni, bahagian paha dan sebagainya. Okay, so tu saya akan masukkan ke dalam satu tupperware. Okay, so anda saksikanlah ya. So anda saksikan bersama masakan tang kelentang bersama chef. Okay, so ini tupperware yang bersih, anda letak tu. So saya cuba dikeluarkan dulu. Pakai dah rendam tu guys, bukan tak rendam, sudah rendam. Oh, Masya Allah. Dia dapat keluarkan, okay? Kita dapat keluarkan yang bawahnya dulu. Masih lagi, ya Allah, masih lagi yang ada bumbu juga yang ni. Okay, alhamdulillah dapat dikeluarkan. Kita tengok bahagian lain pula. Nasi beku nanti saya dia tu, dia tak sepenuhnya cair. Dia tak sepenuhnya beku. Boleh rasa ni bila saya cucuk dengan pisau, boleh rasa dia punya bekuan ais dia keluar dekat dalam. Ni agak mencabar ni sebenarnya. Cuba. Alhamdulillah dapat. Ini betul guys. Sini dia. Okey, dah keluar. Okey. Dia kena slowly guys sedikit demi sedikit. Okey, dah keluar alhamdulillah. Ya. Ni buai ni guys ni. Ni buai ni boleh masuk tak semua ni? Saya boleh ikut dengan beliau ya. Ui,